Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu. Aku hari ni terasa nak buat video. Dan hari ni aku nak jalan-jalan seorang-seorang. Bestnya kalau pergi karaoke seorang-seorang, tak boleh, kena ada orang. So you kena, you boleh datang seorang tapi you kena bayar dua. Aku cakap okey. So sekarang pukul 12 apa? 12.20 aku nak makan. Aku pergi beli makanan kat Family Mart. Lepas tu aku dah parking dekat dengan tempat karaoke ni. Aku tak make up sebab tadi aku pergi office kejap, settle kerja. Lepas tu aku tak make up. Aku cakap aku nak make up lah sekejap lagi, tapi tak sempat make up. Tengok lah nanti. Kalau aku nak make up, aku make up. So aku beli nampak ke? Tu Family Mart. Saya nak makan dulu, okay? Sekejap lagi. Aku dah habis karaoke. Ya Allah, 3 jam. Kau tahu 3 jam aku karaoke seorang. Kau tahu tak? Happy lah, happy. Of course lah happy. Sebab benda ni lama aku nak buat. Aku kan introvert. So aku suka buat benda seorang-seorang. Aku ada kawan, tapi aku malas nak menyusahkan orang. Ataupun dalam masa yang sama, bukan menyusahkan lah, aku macam aku malas nak tunggu orang. Kalau aku rasa macam by the time saat itu ataupun kejap lagi aku rasa aku nak buat ni, tapi aku kena nak dengan orang kan, aku kena kena plan. So aku malas tunggu orang. So sebagai introvert, dia memang suka gerak seorang. So aku suka karaoke walaupun suara saya tak sedap. Sebab aku macam, dia macam release tension tau. Aku keluar-keluar macam bestnya aku karaoke 3 jam seorang. Seronok, seronok. Aku orang cakap pisang ni aku 3 jam seorang-seorang. Tetapi tak pisang ya, saya happy. Mungkin nanti buat lagi. Tapi taklah setiap minggu. So aku happy lah. So aku nak pergi mana sekejap gini, balik kot. Sebab Amalina ni bila dia dah dapat sesuatu yang apa yang dia nak buat, dia dah happy dah. So tengok aku nak pergi mana. Nak balik ke ataupun nak lepak mana-mana ke. Sebab aku ada bawa tab ni. Aku macam nak pergi lepak kopi-kopi sambil tengok movie ke. Aku bila dah happy aku keluar seorang-seorang. Ni aku kira pergi karaoke seorang-seorang tadi, aku dah just berarti aku ada persen. Sebab tu aku macam gini. Kau tengok tadi macam dia macam low sikit.
orang yang introvert macam aku, kalau keluar dengan orang lain, aku balik aku penat. Bateri aku akan jatuh, persen bateri aku akan drop. Tapi kalau aku keluar seorang, tak, kau tengok aku jadi bertenaga, kau tahu tak? Dah lah, aku tahulah nak gimana, aku rekod je. Saya rasa macam saya nak pergi balik, isi minyak betul balik. Isi berapa, RM12 je lah. Aku hampir jatuh dulu. Anggoti lah. Banyak kereta lah pula. Dah ke? Dah parking? Okay, cantik. Janganlah horn-horn dia. Depan ada kereta. Sabarlah. Alamak, tak boleh jalan pula. Masih. Roti ni sedap gila kan? Aku kalau pergi Family Mart memang suka gila roti ni. Cranberry cream, cheese orgyaki bun. Sedap gila. Kau beli lah kat Family Mart. Aku bila mood dah baik kan. Mood dah happy bukan. Dah baik. Aku tengah mood dalam happy ni sebab lepas karaoke tadi. Tak rasa macam release tension. Aku rasa aku terbalik ni. Aku tak ada pergi juice kot. Aku sejenis ke rumah. So jom lah, balik lah. So itu je video untuk hari ni. Untuk hari ni lah. Ni aku tak tahulah video apa-apa. Okay lah. Bye. Assalamualaikum. Bye.